Saya isytihar keluar parti bila saya sebut saya akan bertanding di PRU 16 tetapi bukan atas tiket PKR. Ni Rafizi, hang ni sejak ke belakangan ni nampak pelik lah. Tengok hang ni, duk merintih, merengek, pelik-pelik sangat ni. Dan aku sebelum-sebelum ni aku respect jugalah hang ni dengan segala formula apa semua guna-guna ni kan. Tapi sejak hang kalah pemilihan ni, jadi menteri hang pergi letak jawatan. Lepas tu hang cakap pandai bila hang dah letak jawatan ni hang macam-macam, hang salahkan orang tu, hang salahkan orang ni. Semua pimpinan termasuk PMX, pimpinan dalam parti PKR tu semua hang salahkan. Hang ni apa nak jadi ni, Rafizi? Kalau hang rasa hang hebat sangat, Rafizi, hang keluar sajalah daripada parti PKR tu, dan hang sendiri kata hang akan tak mau pertahankan lah, tak mau bertanding atas tiket PKR lah, PRU 16 ni lantak PKR hang lah, Rafizi. Hang ingat orang kisah hang nak bertanding pakai tiket apa pun. Hang pergi bertanding pakai tiket PAS lagi bagus, boleh menang. Tapi kalau hang pergi bertanding pakai guna parti baru, aku nak beritahu satu lah kat hang. Tun M tu, sikit punya legend tu, kan, negarawan, dengan parti pejuang dia dalam PRU 15, kalah. Semua hilang deposit. Hang ni, Rafizi, kalau lah hang pergi buat parti baru, aku ingat awal lagi kot. Tak apalah, lantak fikir hang lah, mampu fikir hang, Rafizi. Tapi aku tengok hang ni pelik sangat lah. Daripada orang tak meluat kat hang, buat bagi orang meluat kat hang. Tak apa-apa duk merengek, merintih. Tak apa-apa. Hang tak mau, tak suka kat PKR, hang keluar, hang belah. Pergi jauh. Okey. Dah hang tak mau bertanding atas tiket PKR pun, hang punya pasal. Tak nak siapa peduli kat hang lah. Rafizi. Macam-macam hang ni. Eloklah hang keluar daripada PKR cepat-cepat sikit, berambut pergi cepat sikit.